Kalau korang rasa skuter korang tu power sangat, lepas balik kampung, korang bawa je. Tak payah cek apa-apa. Tapi, bila tiba-tiba motor korang enjin cepat panas, brek tak makan, tayar botak, korang jangan salah orang pula motor korang. Dia dah kerja keras dah bawa korang balik beraya. Benda pertama yang korang kena cek lepas balik beraya adalah minyak hitam. Minyak enjin ni tak kekal power. Bawa jalan jauh, naik turun bukit, tambah pula jalan jam. Confirm dia cair. Kena tukar baru. Kalau tak, enjin cepat panas. Yang kedua, minyak gear dan CVT. Ramai tak tahu, minyak gear ni pun penting. Bila korang jalan jauh tu memang bagi tekanan dekat korang punya CVT. Kalau kering ataupun rosak, tambah lagi kos nak repair. Memang pedih. Jadi benda ni wajib korang kena cek. Yang ketiga, tayar dan brek. Tayar pun kalau dah makan, korang tengok bunga pun tinggal sikit, korang jangan sayang sangat. Keselamatan korang tu lagi penting. Brek pun sama. Kalau korang brek, dia mengelongsor, tak nak berhenti, tak grip, itu tandanya korang punya brake pad dah habis ataupun disk dah makan. Jadi korang kena cek antara benda-benda ni. Ini sangat penting. Dekat MKS, kita orang boleh cekkan motor korang. Motor korang ni dah bawa korang balik beraya. Jadi korang tolonglah cek dia pula. Okey, kalau korang nak servis skuter korang, korang boleh datang ke kedua cawangan kami di MKS Section 24 dan MKS Section 16. Jangan lupa like, follow, komen dan share untuk orang lain dapat tahu juga. Walau apa pun yang terjadi, jalan terus.